Hello bos. Bos ada Grab tadi kan? Saya ada Grab food ni. Ha, ya. You dah ambil makanan saya? Saya minta tolong sikit boleh tak bos? Saya rasa saya dapat hantar lah order ni. Ai, kenapa pula? Alah, saya rasa order ni macam tak sesuai untuk saya bos. Boleh ke bos? Ayah, you hantar saja mah. I dah lapar ni. Sorry lah bos. Minta tolong orang lain boleh tak bos? You Melayu memang banyak alasan ah. Kalau you tak mau kerja, you jangan jadilah rider. So. Hesh, Cina ni pun. Misalkan aku je. Aku ni Muslim kot. Mana boleh benda babi? Untuk order lain lah. Udah. Wah, tak tutup lah ni. Aduh, member baru. Oh, ni tak tambah sampai. Ni baru sampai ni member. Yang meeting, member ni. Wah, busy sungguh dia ni. Break order banyak ni. Ni saya. Macam ni order Rin? Parah hari ni. Wish. Kenapa pula ni? Kau tahu, tadi aku dapat seorang customer Cina ni. Ha. Aku cakap punyalah baik dengan dia. Dia maki dengan aku. Wih lah. Enggak tu. Wih. Tak. Aku pun pernah kena macam kau ni. Cuma, hari tu aku pergi petrol pump. Masa tu aku betul-betul nak isi minyak ah. Lalah tiba-tiba sedap-sedap dia pergi potong. Aduh. Tak. Aku cuma nak explain je bye. Tak boleh pegang benda tu. Dia Nah. Biasalah. Memang sama je dia orang ni. Jangan cakap semua. Lah, taklah. Aku cakap berdasarkan apa yang aku hadapi je. Tapi aku rasa betul juga apa dia cakap tu. Ish. Cina dengan India ni sama je. Aduh. Excuse me? Kalau ada masalah dengan seorang, kenapa nak kaitkan semua kau? Tak adil lah. Sebab seorang semua orang kena. Aku dah luar. Ada motor. Macam kita ni. Macam biasa lah. Kau ambil aku jalan. Gas. Oi, you buat apa? Oi. Nak pergi mana tu? Hei! 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 Woi! Lain kali, jangan tinggal kunci dekat motor. Ya, saya tahu salah saya. Nasib baik kami nampak. Kalau korang tak ada tadi, habis lah motor saya. Saya minta maaf. Kadang bila kita marah, kita pukul rata semua orang. Tak apa. Kan semua orang ada yang buruk, ada yang baik mah.
Yang penting, tengok manusia, bukan kaum dia. Okey lah. I jalan dulu. Saya pun dah balik. Terima kasih sekali lagi.